Pernah saudara berlaku di Jalan Bukit Ubi, Kuantan, saudara. Saya datang Skodeng, operasi yang dijalankan oleh pihak berkuasa. Saya ni bukan pihak berkuasa, tapi saya suka intai. Saya nak tengok. Saya bukan intai pihak berkuasa. Saya nak intai warga asing yang berniaga Alibaba ni. Bagaimana adingan dia? Awak tak buat kerja tu, tapi aku minat. Saya minat bahagian James Bond ni. Jadi saya datang kat situ. Dua benda saya nampak dah. Ada satu kedai runcit dekat situ, Jalan Bukit Ubi, Kuantan tu. Awak bayang, pihak berkuasa buat operasi pukul 10 pagi sampai pukul 12. Hari tu saya tengok 2 tahun lepas yang buat operasi immigration, PDRM, PBT, kan? Adalah agensi yang ramai-ramai ni, agensi penguatkuasaan ini. Jadi dia buat operasi kat situ. Awak bayang sudah kartun dah kartun. Saya datang situ pukul 7. Macam mana saya tahu ada operasi, saudara? Sebab bocor. Siapa yang bocorkan kat saya? Bangla. Bangla tu telefon saya, "Abang, ada mana abang?" Saya kata, "Kenapa?" Ini hari you mesti datang." "Kenapa?" "Ini hari ada operasi," dia kata. "Operasi bersepadu." Saya kata, "Awak siapa?" "Saya Bangla." "Bangla? Kenapa awak cakap kat saya?" Dia kata. "Awak Bangla, kenapa cakap saya?" "Saya sudah murtad." Dia dah murtad, saudara. Ada Bangla murtad, saudara. Ada Bangla yang murtad, saudara. Dia Bangla, tapi dia pun tak, dia Bangla yang ada permit lah, yang masuk. Dia murtad Azlan. Aku pun pening betul lah. Saya kata, "Kenapa awak murtad?" "Kenapa murtad, berdarah? You Bangla, you murtad lah." Dia murtad, dia dah. Makna dia dah jadi Banglasia. Berat Azlan. Jadi saya kata, apa yang maklumat awak dapat? Dia banyak bantu saya maklumat, saudara. Banyak dia bantu saya. Alhamdulillah lah Bangla murtad ni. Tapi dia bagus, dia ada permit semua. Dia masuk secara sah. Dia semua ada dokumen, semua ada. Pasport apa semua ada. Tapi dia murtad. Pasal apa dia murtad, saudara? Bangla ni, saudara. Kerana dia murtad, kerana dia kecewa. Dia masuk secara legal ke Malaysia. Dia masuk secara legal, hormati undang-undang negara kita, hormati akta immigration, masuk secara sah, legal. Tetapi ramai kawan-kawan dia masuk secara underground, illegal. Dia masuk secara legal. Jadi Bangla ni kecewa, sebab tu dia murtad. Dia kata, "Cilaka punya kerajaan Malaysia," dia kata. "Aku ni nak masuk Malaysia, bekerja dalam Malaysia, masuk secara legal, kerana takut diambil tindakan." Jadi saya ni, saudara, saya pun pecut daripada rumah. Saya pecut pergi kat kawasan tu. Saya berhenti betul-betul depan kedai mangkuk berayun tu. Kedai Bangla saya berhenti. Okey? Faham ya? Lepas tu saya berhenti tu, kedai tu elok je buka, berniaga macam biasa lah. Biasalah kedai Bangla, kan tak tahu. Depan kedai pun ada macam-macam ada. Depan kedai tu macam-macam. Ikan jual bukan ikut peraturan pun, tapi PBT buat bodoh. Aku pelik betul lah warga asing ni. Dia macam VIP lah. Lepas itu saya pergi ke belakang kedai, saudara. Saya tengok, saudara, dia bawa masuk lembu entah daripada mana dia sembelih, saudara. Bawa masuk lembu, bawa masuk ikut pintu belakang. Lepas tu dia cincang lembu. Dalam kedai runcit ada bilik sejuk beku, saudara. Lembu tak ada kelulusan Jabatan Veterina, tak ada cop jakim. Dia sembelih macam mana tak tahu, kat mana, curi ke apa tak tahu. Ni raya korban ni banyak, saudara. Awak jangan awak beli lembu kat kedai Bangla, saya beritahu. Saya tengok belakang, saudara, ada bilik sejuk beku, saudara, dalam kedai runcit. La ilaha illallah. Saya hati saya, macam mana boleh lulus ni? Jabatan Kesihatan tak cek ke? Majlis Bandaraya tak cek ke? Jabatan Veterina tak cek? Dia tempat dia cincang lembu, sembelih lembu dalam tu.
Dia bawa lembu, bawa daripada kereta ni masuk. Saya tengok pelik betul lah. Kalau orang Malaysia buat kerja macam ni lah, awak buat kedai runcit, ada kolah ada tempat ternak ikan nak jual kan. Kalau orang Malaysia, warga tempatan buat kedai macam ni lah, lama dah kena tutup lah. Tu cerita dia. Tapi dek kerana warga asing lah, pihak berkuasa buat bodoh. Pelik aku pihak berkuasa kita ni. Nama je Melayu Islam. Jadi saya pun duduk dalam tu. Saya pergi ke depan kedai ni mula. Saya pun tengok. Saya tengok pukul 7. Pukul 8 dia berniaga macam biasa lah kedai Bangla ni. Pukul 7, pukul 8, pukul 9, 9.45 dia tutup, saudara. Saya kata apa pasal pula dia tutup? Turun naik grill, red Bangla tu bawa turun. Red tutup senyap. Lepas tu saya kata dengan apa ni, malaikat lalu lah. Tunggu saudara. Rupanya pihak berkuasa sampai, Jabatan Imigresen sampai, polis sampai, Majlis Bandaraya sampai. Banyak sampai ni duduk berkeladak kat situ. Saya tengok, ilaha illallah. Macam mana Bangla ni boleh tahu, saudara? Lawak jelaka lah. Pandai bomo dia boleh tahu. Dia boleh tahu timing yang kena. Maknanya timing yang tepat, saudara. Teruk betul lah. Jadi saya kata macam mana Bangla ni boleh tahu. Saya latih lah. Saya macam tak sedap lah sebab saya tengok. Saya pun rakam. Lepas tu saya tengok lah pihak berkuasa ni buat operasi. Saya tengok, saya jalan kereta, saya follow. Kedai ni tutup, dia tak buat operasi lah. Kedai ni tutup. Kedai yang buka dia buat. Awak tahu yang tinggal kat kedai yang buka tu, semua owner dia datang, pemilik lesen datang. Makcik Timah, Makcik Bedah, Makcik Kiah datang. Bila tanya ni kedai makcik, iyalah ni kedai makcik. Makcik umur berapa? Umur 90. Ni kedai makcik ni, tengok IC makcik, tengok lesen SSM, tengok ni semua makcik punya. Padahal makcik tu datang waktu tu 365 64 hari Bangla tu situ. Pihak berkuasa pun cek, kedai dia warga tempatan dia dah. Ni kedai warga tempatan, bukan warga asing. Lepas. Tengok ni lepas, semua lepas. Saya gila betul lah pihak berkuasa ni. Dia punya bodoh dah. Dia pergi lepas. Pasal mak dia tengok ini makcik nama siapa, Ali Limah bin Abu. Saya tengok, saya kata mudah betul lah. Patutlah warga asing seronok berada di Malaysia Allah. Pendatang haram. Dia guna nama-nama ni, dia beli perempuan-perempuan Melayu. Ada yang dia buat bini. Nanti saya dedah kat awak, saudara. Awak bayang operasi tu berakhir sekitar jam 12 tengah hari. Jadi saya duduk dalam kereta, cermin gelap. Dia tak nampak saya. Cermin kena gelap lah kan. Itu dah habis tu, saya tengok dia berkumpul situ kan, pihak berkuasa. Siap belah. Bila belah tu, kereta saya ni duduk depan kedai runcit tadi, tak lari pun. Awak bayang, dia bila belah tak dan 15 minit, pihak berkuasa belah ya. Kedai Bangla tu buka balik, saya naik. Saya ingatkan kedai dia, kedai sebelah pun naik semua lah. Awak tengok. Maknanya warga asing, dia dah tahu dia salah, dia perdayakan pihak berkuasa kita. Tengok kesian pihak berkuasa kita. Diperbodohkan, diperkotak-katikkan oleh pendatang haram, saudara. Malu lah ya. Dia orang ni tak malu lah. Tapi bukan semua lah. Pihak berkuasa ni bukan semua. Ada juga yang baik-baik, saudara. Tapi jumlah dia kecil. Saya tengok macam mana Bangla ni boleh, bila datang 15 minit sebelum operasi, dia tutup. 15 minit sebelum habis operasi dia buka, lepas operasi dia buka balik. Tengok. Saya kata hebat Bangla ni, ilmu makam tinggi lah. Makam tinggi Bangla ni, saudara. Saya sendiri duduk dalam kereta malu, saudara. Saya hati saya, la ilaha illallah, pihak berkuasa kena tipu oleh warga asing.